Maknanya berenang, lepas tu manoh, lepas tu gak naik kuda. Jadi khok yang disebut memanoh tu Ustaz, memanoh khok macam mana sebagai sunnah Nabi? Adakah khok tradisi ataupun khok canggih Ustaz? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah. Kepada semua peserta pemanah atau pemanah-pemanah yang ada, alhamdulillah kita dibersempatkan Allah pada petang ini sambil-sambil manah, sambil-sambil kita target, kita boleh sedikit sebanyak daripada ilmu pengetahuan agama, insya-Allah. Baik. Dia kata memanah ini termasuk perkara yang digalakkan oleh Nabi SAW. Okey. Ataupun dikatakan memanah ini sunnah. Sunnah ni maksudnya apa yang diamalkan, yang diminat ataupun yang digalakkan oleh atau yang dikasih oleh Nabi SAW. Sama ada dalam bab ibadah dipanggil sunnah, dalam bab perkara yang wajib pun dipanggil sunnah. Begitu juga dalam perkara riyadhah. Dan sebenarnya memanah ini bukan saja dia riyadhah, tapi dia ada di sana fardu kifayah yang akan kita terangkan selepas ini nanti. Baik. Kalau orang tanya kita, awak memanah ni awak tahu tak panah awak mana sunnah? Dia pun keluar tunjuk, awak pakai panah apa? Dia pun tunjuk panah. Panah ni. Oh ni tidak sunnah. Kalau orang tanya lagu tu, okey? Ni bersedia ni pemanah ni. Nak ambil ilmu dah. Mari seorang yang tidak mau memanah lama mana dah. Aku 10 tahun dah main panah yang asyri ni. Okey, panah benda pun guna. Kita pun ambil dah panah tunjuk. Dia kata ini bukan sunnah. Okey. Mari yang tiga pula. Mumpah lama mana memanah. Saya 30 tahun dah memanah. Alhamdulillah. Suka-sukalah. Okey. Mana anak panah yang berguna? Dia pun tunjuk anak panah gini, anak panahnya. Anak panah gini bukan sunnah. Dengar kalau dia kata lagu tu, mu panah dia. Apa? Kerana dia nak ajar orang sesat dah. Tu ajaran sesat dia panggil. Dia ingat bila sunnah Nabi ni tidak pada jenis bow ataupun pattern bow ataupun apa jenis apa benda arrow. Berapa harga arrow, mata lagu mana, tidak. Secara umum saja memanah dengan makna senjata. Memanah yang dianggap senjata yang semua bangsa kenal bila sebut archery, bila sebut memanah, iaitulah menggunakan busur, melepaskan anak panah yang tajam di hadapannya ke arah suatu yang dianggap sasaran. Itulah sunnah Nabi. Jadi sama ada menggunakan panah moden, panah tradisional, sunnah Nabi. Jangan tahu panah tradisional sunnah, panah moden tidak sunnah. Kamu panah dia, ngaruk mu ni. Jadi kalau biasanya kalau orang memanah ni dia ada 4 jenis panah dah. 4 jenis panah. Dia kalau beranak ni jadi 7. Asal dia 4. Tu dia asal 4. Satu dipanggil panah itu panah apa benda ni, longbow. Atau kita panggil tradisional boleh juga. Longbow. Jadi batang panjang, kemudian letak tali sel. Dayak pakai, orang Mongolia pakai dan sebagainya lah. Tu paling rekah batang panah ni dipanggil longbow. Baik. Yang kedua dipanggil recurve. Banyak guna dalam sukan-sukan lah, paling banyak recurve lah. Yang ada batang, kemudian dia ada penimbang dia di hadapan. Baik, itu digunakan dalam Olimpik dan sebagainya. Atau digunakan compound. Compound tu tali cabang. Orang tali sil lah ke? Ni compound ni tali silang. Jadi ada roda 2 letak bawah. Dia jerit ni. Tahu tak tu kelebihan dia apa? Tu compound dia panggil. Bukan compound JPJ. Panah dia panggil brand jenis compound. Faham? Atau kelebihan dia? Kelebihan dia daya cabut tali. Akan laku gitu. 2 tahun pun tak ada masalah. Betul tak? Main sakut gitu je. Tapi kalau panah-panah lain kena jaga busur dia. Kena cabut, kena pasang, kena jaga molek. Baik. Ataupun yang jarang kita guna dipanggil crossbow. Crossbow ni William Tell pakai. Jadi itu pak sakut tu macam senampang. Itu crossbow. Semua itu kata ulama